Awak tak nak memancing ke? Sabarlah sekejap, tak puas rakam lagi ni. Banyak pemandangan menarik. Dah dapat ikan ke? Belum. Ada ikan ke tak ada ikan kawasan ni? Ada. Dulu saya memancing dengan ayah. Banyak dapat ikan. Kalau tak dapat ikan juga, kita mandi je lah. Tak boleh. Mak dan ayah saya dah pesan. Jangan mandi-mandi, memancing je boleh. Nak hujan? Ayah saya cakap kawasan ni ada kepala air. Bahaya. Baik kita balik sekarang. Ha? Tengok tu, jambatan dah tenggelam. Mungkin kerana hulu sungai dah hujan lebat. Baik kita cari tempat yang lebih tinggi. Penatnya. Tengok di sana. Basikal kita hampir tenggelam. Baik kita minta bantuan sekarang. Tak ada talian. Mungkin bukit-bukit sekeliling kita menghalang isyarat telefon. Habis tu, macam mana kita nak minta bantuan? Saya ada satu idea. Kita taikkan sebanyak mungkin mesej kepada orang yang kita kenal. Kemudian kita terbangkan telefon setinggi yang mungkin. Apabila drone melepasi bukit, telefon akan mendapat isyarat. Bijak-bijak. Ya, terbaik. Tinggi lagi, Aiman. Lihat tu, burung helang. Rancangan kita gagal. Habislah kita. Sabar, jangan putus asa. Berdoa banyak-banyak. Aiman, Azim, kalau jadi apa-apa pada saya, tolong bagi tahu mak dan ayah saya. Saya sayang mereka. Macam mana nak bagi tahu? Saya pun di sini. Ini apa tu? Lihat, helikopter datang. Alhamdulillah, kita dah selamat. Saya memegang watak sebagai Irfan. Tugas saya ialah animasi karakter. Saya memegang watak sebagai Aiman. Tugas saya menjadikan karakter. Saya memegang watak sebagai Azim. Tugas saya menyediakan skrip.